Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh tak bagi pencerahan lengkap berkaitan dengan niat? Ada orang kata boleh niat sebulan terus, ataupun tak boleh, ataupun kena niat setiap kali, setiap malam Ramadan. Macam mana kalau hukum niat puasa itu? Bagaimana niat ni? Adakah boleh sebulan ataupun tak boleh? Perlu niat setiap malam. Baik, pendapat mazhab Syafi'i, pegangan utama di Malaysia, mazhab di Malaysia adalah wajib niat setiap malam. Dalil baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 2454 dan juga Tirmizi. Maksud hadis, niat mesti dibuat pada malam hari sebelum subuh bagi puasa fardu Ramadan ataupun qada ataupun nazar. Manakala bagi pandangan mazhab Maliki, harus niat sekali untuk seluruh bulan Ramadan. Dalil mereka adalah puasa Ramadan dianggap satu ibadah yang berterusan, seperti solat jamak, niat sekali untuk beberapa rakaat. Selagi tidak terputus, contohnya macam uzur, niat pada awalnya adalah masih lagi sah. Namun jika terputus, puasa itu putus dengan haid, sakit di tengah-tengah ataupun musafir, wajib niat semula. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan semua ibadah termasuk puasa mesti ada niat. Secara kesimpulannya, cara yang paling selamat adalah niat. Pertama, niat sebulan pada malam yang pertama digabung dengan niat setiap malam, supaya kita dapat keluar daripada khilaf ulama, dan ianya paling selamat dan berhati-hati. Allahu a'lam.